Assalamualaikum, hai, bertemu lagi kita di channel KL Soundtech. Salam satu hobi, salam minat audio system. Terima kasih kerana masih ada lagi yang sudi untuk subscribe dan juga menonton video-video di channel saya ni. Walaupun orang kata kategori channel dah jadi hutan rimba. Dah lama sangat kita tak upload video sebab channel YouTube dia bukan orang kata periuk nasi saya sebenarnya, cuma nak berkongsi berkenaan dengan hobi dan minat yang sama di kalangan penggiat-penggiat audio. Hari ni saya nak berkongsi berkenaan dengan sebuah digital mixer yang jenis kecil. Jadi kecil, cuma ada 4 channel, ada 2 tambahan channel stereo, iaitu Behringer Flow 8. Kalau kata ada yang mixer ni dah basi, dah lama keluar kat pasaran, kenapa sekarang baru nak buat video? Itu terpulang, cuma saya rasa masih ada lagi sahabat-sahabat di luar sana yang baru saja memiliki ataupun beralih daripada sistem analog ke sistem digital dan memilih Behringer Flow 8. Maklumlah, mungkin fokusnya berada dalam bidang wedding dan event-event kecil, tak seperti sahabat-sahabat yang ada company besar yang memerlukan digital mixer yang lebih besar, yang lebih orang kata banyak feature-feature menarik. Walaupun Behringer Flow 8 ni orang kata kategori yang kecil, fokusnya lebih kepada untuk streaming ataupun multi-track recording untuk yang lebih kurang dalam 8 channel macam tu saja. Tapi ia masih lagi boleh jadi pilihan kita untuk digunakan di acara-acara yang kecil seperti acara majlis perkahwinan, majlis orang kata ataupun majlis rasmi ataupun tidak rasmi yang kecil-kecil. Walaupun dia kecil tetapi dia menghasilkan kualiti yang bunyi yang cukup baik selama penggunaan saya lebih kurang dalam 2-3 tahun ni. Alhamdulillah, banyak event-event yang saya gunakan, dia masih lagi dapat hantar bunyi yang cukup baik untuk orang kata mixer di kelas dia lah. Jom kita tengok mixer tu macam mana. Ya, sahabat-sahabat, inilah rupanya Behringer Flow 8. Belum lagi di on. Kita tengok sepintas lalu dulu rupa dia macam mana, build quality dia macam mana. Okey, body dia di bahagian tepi ni plastik, di bahagian atas body ni lah metal. Jadi seperti mixer biasa, tak kisah mixer digital ataupun analog, yang pastinya mesti ada input. Okey, input di sini dia menggunakan 2 SLR. Yang ini pula 2 lagi multi combo channel input, yang mana SLR boleh pakai, mono jack pun boleh pakai. Di sini 2 di pula adalah stereo channel, 2 channel. Di sini ada main output, di bawahnya pula yang 2 ni adalah monitor sound. Di sini adalah phone output. Jadi yang ini adalah main left right punya volume up. Yang ini soft button untuk access menu. Yang ini kita nak select lah, kita nak tengok apa yang ada kat display sini, kita boleh pusing dan kita boleh tekan. Yang ini signal level lah. Yang ini kita nak access main punya layer, monitor 1, monitor 2 punya layer, efek 1, efek 2 punya layer. Yang ini mute. Mute ni orang kata mute ni bukan dia kita boleh pilih. Kalau mute ni dia tekan lama, dia akan mute semua channel, dan ditekan lama kembali dia akan off, turn on semua channel. Macam tu saja. Kalau kita nak mute per channel, kena guna aplikasi lah. Di sini lah tab tempo untuk kita atur berapa delay yang kita nak pakai. Yang ni volume untuk Bluetooth ataupun USB. Di sini pula ada control volume untuk phone lah, untuk headphone kita. Sini tak ada apa-apa. Kalau sini hanya 2 lock macam ni, kalau kata tuan-tuan gunakan kabel-kabel kat atas, tuan-tuan boleh letak phone tuan-tuan macam ni. Kalau ada input sini, dia akan tegak sikit lah, so kita senang nampak lah. Boleh letak macam ni phone kita untuk akses kepada dia punya aplikasi.
Okey, tuan-tuan, saya dah on pun Behringer Flow 8 digital mixer ni. Jadi untuk proses link, orang kata kita nak link aplikasi yang ada di phone kita dengan mixer ni, apa yang perlu kita buat ya. Okay, langkah yang pertama, tuan-tuan perlu klik tekan menu. Apabila tuan-tuan tekan menu, dia akan keluar pairing. Saya cuba jelaskan. Lepas tu tuan-tuan tekan sekali di sini. Tekan sekali, dia akan keluar pairing app. Kalau pusing ke kanan, dia akan pair audio. Jadi kita ambil pair apps. Kita tekan sekali. So dia akan keluar pairing app. Okey, di telefon bimbit yang kita gunakan, kita boleh tekan aplikasinya pula. Kita tunggu. Kita tunggu sampai aplikasi itu berkomunikasi. Okey, dah masuk tuan-tuan. Jadi saya dekatkan sedikit. Ini adalah orang kata muka depan apabila kita masuk ke aplikasi ini. Kita ada setup, load snapshot, start new, continue season. Untuk newbie saya hanya akan fokuskan kepada start new ataupun continue season. Apa perbezaan dua ni? Start new ni, kalau tuan-tuan nak reset lah segala setting yang tuan-tuan pernah buat pada mixer ni sebelum ni, dan continue season kita akan gunakan semula setting-setting yang kita pernah buat sebelum ni. Jadi untuk pembelajaran kita buat start ni. Lepas tu akan keluar yes, reset mixer state to default, klik yes. Alright, kita dah masuk. Okey, di sini tuan-tuan kita dapat lihat inilah muka depan apabila aplikasi kita dah buka. Kekurangan daripada digital mixer Flow 8 ni, apabila kita nak akses segala equalizer, segala-galanya lah, kita perlu masuk ke aplikasinya. Kita tak boleh akses direct daripada mixer sendiri. Tak seperti mixer-mixer yang ada fader-fader macam ni. Macam contohnya yang ada sekarang daripada yang jenama kedai, ataupun jenama-jenama daripada China, ataupun jenama seperti Behringer ST2 Live, ST2 Compact, Midas daripada Soundcraft dan sebagainya lah. Kita tak boleh akses Behringer Flow 8 ni, kita tak boleh nak akses EQ dan sebagainya. Okey, kita nak tengok apa yang ada di main out. Kita klik main out. Ya tuan-tuan, di sini ada 9 band equalizer yang boleh tuan-tuan atur. Dan saya secara peribadi nak menyerulah kepada semua, buanglah sikap suka mengatur grafik equalizer ni dengan cara V ataupun senyum. Kita bukan nak cari sedap. Equalizer ni kita gunakan untuk dapatkan clarity, untuk adjust PA system. Kita nak dapatkan clarity. Jangan tuan-tuan cuba amalkan konsep adjust sound system kereta ataupun home theater yang kita nak sedap dengar. Pegang kata-kata saya. Untuk PA system, yang diperlukan ialah clarity, bukan sedap. Apabila tuan-tuan dapat clarity tu, tuan-tuan dapat clarity tu sesuai dengan tempat tuan-tuan pasang di dalam dewan dan sebagainya, di padang ataupun sebagainya. Apabila sesuai clarity yang tuan-tuan hasilkan, maknanya sedaplah sound system tuan-tuan. Kena faham tu. Okey, di situ di main out ada 9 band equalizer. Di mana lagi ada 9 band grafik equalizer tu? Di monitor tuan-tuan. Ya tuan-tuan, di monitor 1, monitor 2, dua-dua ada 9 band EQ. Yang mana kalau kita bawa mixer analog, kita perlu bawa external equalizer yang lain untuk digunakan sebagai equalizer kepada monitor speaker kita. Okey, dekat efek pula apa yang ada. Okey, di dekat efek kita buka sini, nampak jelas lah. Dia tekan efek nampak jelas lah apa yang ada. Kita ada di sini efek satu ni fokus ke pada reverb. Anda tengok ada ambient, percussion reverb 1, percussion reverb 2, gitar reverb 1, gitar reverb 2, chamber room concert, church, cathedral, temple, stadium. Biasanya kita menggunakan untuk vokal nombor 1,
nombor 7, nombor 8, nombor 9, nombor 10, 11 dan juga 12.